time passing by slowly fades away. I've been trying not to make all the same mistakes. We weren't always set in stone, but I know I took too long with this love. Yeah, I'd rather be alone, cause I am right where I belong, still holding on. I need you in 1,000 ways, still dreaming while I'm wide awake. They tell me I'm insane, cause you don't feel the same, but I just stay another day. I need you in 1,000 ways, still dreaming while I'm wide awake. They tell me I'm insane, cause you don't feel the same, but I just stay another day. Can't deny all the chances I didn't take, but I survived without the promises you didn't make. I know we weren't always set in stone, but I know I took too long with this love. Yeah, I'd rather be alone, cause I am right where I belong, still holding on. I need you in 1,000 ways, still dreaming while I'm wide awake. They tell me I'm insane, cause you don't feel the same, but I just stay another day. Something amazing inside your eyes. Stay here again. Stay here again, again, again. So you say one more time, and suddenly nothing is a surprise. Stay here again. Stay here again. We never said goodbye. We never thought it'd be over for us tonight. But finally found you. We never said goodbye, goodbye, goodbye. We never thought it'd be over for us tonight, tonight, tonight. But finally found you. We never said goodbye. I pray we survive. You finally made me realize I want you again. I need you again, again, again. So you save one more life, and it's been nothing but a surprise. You're
Looking back on my life, running, but I just don't know why. Painting a picture that I can't see. This falling from grace got me on my knees. Oh, just looking for some meaning. Velvet sky, I don't think I can do this. But before I die, I wanna make a difference. She said, don't you cry, your heart won't fly, but the clock is ticking still. The velvet sky, I gotta make a difference. When I rest my head, shut my eyes to sleep, it's when my thoughts turn red, crushing my beliefs. Can't escape, so I just push forward, tugging on these chains. Di saluran komuniti anda. Petang-petang ni masih lagi dalam mood yang semangat ke? Atau dah hilang dah semangat anda semua? Biasalah tu kan. Kadang-kadang kita dah lepas lunch ni rasa macam, oh seronok juga kalau ada bantal kat sebelah kan. Yang masih mendengarkan kita di tempat kerja ataupun sedang memandu ataupun di rumah tengah lipat kain ke. Semua kan kita doakan anda baik-baik saja. Tapi jangan ke mana-mana sebab kita nak bersama dengan tetamu jemputan yang sangat istimewa dan topik yang sangat menarik yang kita nak bawakan kepada anda untuk segmen Komuniti Sihat bersama dengan saya Medina. Untuk anda yang akan menemani anda untuk segmen kali ini. Dan bersama dengan saya hari ini si comel, si cantik dan anggun orangnya. Assalamualaikum. Apa khabar Nadiatul Nabilah Sani? Waalaikumsalam. Terima kasih, Medina. Ya, saya rasa macam ada dua pengacara pula dalam ni. Nadia tu merupakan pegawai farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia di bahagian amalan dan perkembangan farmasi. Ya, di bawah KKM lah. Jadi insyaAllah Nadia, kita nak panggil doktor lah pula tadi tau. Nadia akan bersama dengan kita dan anda semua dan juga penonton kita di Facebook Radio KPKT. Hai, Assalamualaikum. Mungkin dah ready dah semua nak type soalan apa saya nak tanya ni kan. Sebabnya topik kita menarik hari ini, petang ni. Topik dia kita bawakan whitening drip. Cucuk nak cantik. Boleh ke? Kan? Kejap lagi kita nak tanya soalan-soalan yang bakal dikupas dan dikongsikan dengan anda semua. Jadi jangan ke mana-mana, anda get ready sebab soalan yang pertama saya nak tanyakan lah kepada Nadia. Straight to the point lah kan. Okey, kita tengok trend suntikan mencerahkan kulit ni sekarang ni bukan satu perkara yang baharu dalam industri kecantikan. Betul. Ya. Bahkan perkhidmatan suntikan ini sudah banyak ditawarkan ataupun dikomersialkan secara besar-besaran dan secara meluas lah. Menerusi suntikan yang dibuat, ia dipercayai dapat memutihkan seseorang itu dengan cepat. Bagaimanakah trend rawatan kecantikan secara suntikan ini di Malaysia? Apa komen puan sendiri tentang
ialah trend berkenaan dengan isu ini. Baik, terima kasih Medina. Saya pun sangat teruja nak berkongsi banyak yang kita dah kongsi hari ni tentang whitening drip ni ya. Baik, kita mulakan dengan kita tengok trend di Malaysia sekarang ni, golongan wanita terutamanya memang nak cantik. Lelaki pun sama, tak kurang hebatnya kan, nak cantik, nak jaga penampilan diri dan sanggup pula nak habiskan beribu-ribu ringgit semata-mata nak nampak cantik. Wow, kalau saya pun saya nak memang- jugalah. Betul, itu realiti ya. Realiti di Malaysia. Dan sekarang ni juga di pasaran terdapat banyak sangat produk kecantikan sampai kita ni jadi rambang mata, tak tahu nak pilih yang mana. Betul. Dan sampai kita mengambil remeh lah, pandang ringan soal keselamatan dan juga bahan-bahan yang digunakan dalam produk tersebut. Okay? So itu antara trend rawatan kecantikan di Malaysia lah. Jadi berbalik kepada topik kita, isu whitening drip ni. Okay, so ejen pemutih kulit ataupun cecair pemutih kulit, whitening agent ni yang banyak ada di pasaran, antara contohnya saya boleh katakan antaranya glutathione drip, vitamin C drip dan juga bleaching drip. Macam-macam nama lagi lah ejen-ejen pemutih ni yang mana diberikan secara intravenous ataupun secara suntikan terus ke dalam saluran darah. Suntik direct terus dekat blood kita masuk. Yes, betul. Itulah suntikan dengan tujuan yang diiklankan lah. Dikatakan nak memutihkan kulit, nak meremajakan, glowing, anti penuaan dan sebagainya. Okay? Dan juga suka untuk saya kongsikan ya, tinjauan daripada bahagian penguatkuasaan farmasi KKM. Modus operandi mereka yang menjalankan perkhidmatan ni adalah mereka dapatkan klien-klien secara temujanji dalam talian. Kemudian mereka menjelajah ke seluruh negara. Kemudian sewa hotel ataupun rumah sewa bilik ataupun buat perkhidmatan suntikan whitening drip ni dalam kereta contohnya. Jadi kita kuatirlah benda ni dari segi persekitaran yang tak bersih, yang tak sterile dan sangat berbahaya. Untuk pengetahuan Medina dan juga pendengar-pendengar di Radio KPKT, sebenarnya klaim yang mengatakan whitening drip ni boleh memutihkan semua ni sebenarnya katanya dapat kelulusan KKM, sebenarnya tidak ya, tidak ada. Menggunakan sajalah. Ya, nama betul. tu. Sebenarnya pihak berkuasa kawalan dadah PBKD Kementerian Kesihatan Malaysia tidak pernah meluluskan sebarang suntikan vitamin C untuk tujuan kegunaan manusia. Yang ada pun sebenarnya suntikan vitamin C untuk suplemen dalam bidang veterina, untuk suplemen anjing dan kuda sahaja. Ya Allah. Itu sahaja yang itu diluluskan. sahaja. Jadi macam yang Medina cakap tadi, yang ada di luar sana tu sebenarnya illegal lah dan salah. Okay, so kenapa banyak sangat iklan-iklan ni dekat social media? Kita nampak macam banyak dan viral, tak semestinya betul. Okay, disebabkan adanya demand and supply lah. Ramai orang nak cantik dan menggunakan mereka ni juga, dripper-dripper ni juga menggunakan pempengaruh, influencer, selebriti untuk promote. Lariskan Letak kejualan kan. testimoni boleh jadi putih dalam masa singkat, dalam masa 3 hari je boleh putih. Itulah kita pun sebagai pengguna kenalah ada rasa macam curiga kan. Takkanlah, betul ke? Takkanlah dalam 3 hari je boleh putih kan? Macam tu, kena fikir macam tu lah. Dan juga, saya kongsikan yang tadi tinjauan daripada bahagian penguatkuasaan farmasi tu. Memang sangat banyak iklan yang mempromosikan suntikan whitening drip ni. Dan juga ada juga yang jual di pasar malam secara sembunyi dan kebanyakannya dijumpai di tempat yang berhampiran dengan sempadan negara. Ya, dia nampak macam sebenarnya mudah je nak dapatkan whitening drip ni. Sebenarnya memberi kesan juga kepada kita. Nampak macam dekat pasar malam ada jual. Benda ni memang kat mana-mana je boleh nampak. Dekat TikTok ada, dekat thread ada. So kalau kita nampak orang guna, tak sebenarnya benda tu betul. So kena semak dululah. Okey, kita nak tanya juga Puan Nadia. Skin whitening tadi kan ada macam-macam ejen pemutih kan. Betul. Ada tak beza dengan koktel pemutih kulit juga? Okay. So tadi kita pun dah terus saja masukkan skin whitening drip ni. Mungkin penonton akan tanya benda apa whitening Benda drip apa? ni kan. Koktel, Rawatan nama tak pun apa benda macam semua kan? wow, nampak macam rawatan yang macam wow, rawatan apa tu? Macam tu kan. Okay, so skin whitening drip ni ataupun cecair pemutih kulit ni adalah kaedah untuk memutihkan kulit yang melibatkan pemberian bahan dengan dos yang tinggi direct ke dalam saluran darah melalui intravena lah yang saya cakap tadi. Dan antara bahan yang diberikan macam vitamin C. Okay, vitamin C, ada glutathione, ada collagen dan banyak lagi lah. Dan lagi satu yang term kita sebut tadi, koktel pemutih kulit ni, nama je macam glamour kan. So sebenarnya ia adalah kombinasi ataupun campuran bahan-bahan tersebut dalam satu dos lah.
yang ada beberapa fungsi antioksidan yang didakwa mampu memberi kesan pemutihan kepada kulit. Contohnya campuran macam pyruvic acid, thiotic acid, chondroitin sulfate sodium, ini semua bahan-bahan yang ada fungsi antioksidan lah yang dicampur, digunakan, yang dikatakanlah boleh jadi putih lah menggunakan skin whitening drip ni. Dan saya nak kongsikan glutathione, salah satu bahan yang kita sebut tadi, sebenarnya ianya dihasilkan secara semula jadi dalam badan kita. Dan memang natural daripada kita. betul. Betul. Dan kita juga boleh dapatkan daripada buah-buahan dan sayur-sayuran sebenarnya. Fungsinya sebenarnya adalah sebagai antioksidan lah yang memang sangat penting dalam badan kita. Apa kepentingan dia? Dia ada dalam sel badan kita, sel imun badan kita yang berfungsi untuk melawan penyakit lah, dan juga melindungi tubuh daripada kerosakan sel disebabkan radikal bebas. Free radicals lah yang dapat daripada UV, kan, daripada sinar matahari, stres, rokok, asap rokok, bahan kimia dan persekitaran yang tidak bersih lah. Okay? Dan sebenarnya yang kita kata tadi koktail pemutih kulit ni kan, rawatan yang combination semua bahan-bahan ni katanya boleh memutihkan kulit, sebenarnya semua tu adalah mitos sahaja, Medina. Mitos, tak ada langsung whitening drip ni. Mitos sebab apa? Tidak dapat dibuktikan secara kajian klinikal maupun kajian saintifik tentang keberkesanan dan juga keselamatan suntikan whitening drip ni. Okay? Dan suka untuk saya kongsikan ada satu research lah yang diterbitkan dalam Dermatology Research and Practice Journal yang merumuskan sebenarnya IV glutathione, IV lah, intravenous glutathione ni sebenarnya tidak memberikan manfaat pun terhadap pemutihan kulit. Malahan kaedah ni juga berisiko memberikan banyak kesan mudarat. Itu yang sebenarnya lah. Sebenarnya kalau ada pun, adakah dia ada 100, ada juga bagi kesan putih ke memang? Okey, sebenarnya kan, Matt. Panggil Mereka kat sini panggil saya. Okey, sebenarnya kan ejen-ejen ni yang dikatakan boleh memutihkan kulit ni memang ada beri kesan, tapi benda tu sementara. Sementara dan tidak dapat KKM sendiri tak luluskan sebab tidak ada kesahihan dan kajian keselamatan terhadap benda-benda yang kita masukkan ni. Okey, contoh macam vitamin C, glutathione ni, dia disuntik pada dos yang sangat tinggi berbanding yang macam suplemen biasa yang kita makan tu kan. Dos tu dos yang terkawal lah, itu sahaja dos untuk keperluan badan kita. Tapi bila suntik pada dos yang sangat tinggi ni, satu, dia membebankan kita punya buah pinggang. Buah pinggang nak menyingkirkan daripada badan lah. Okey. Dan juga ianya ada half life yang panjang. Half life ni maksudnya tempoh masa sesuatu bahan tu ada dalam badan kita sebelum ia dikumuhkan. Maksudnya dia store, duduk dalam sel kita, otak, buah pinggang dalam sel sebelum dia dikumuhkan. So dia berisiko memberi kesan-kesan atau toxicity lah kepada saraf, buah pinggang, kepada hati. Okey. So yang kata tadi boleh putih ke tak kan? Boleh putih ke tidak? Boleh putih disebabkan vitamin C dan glutathione ni ada tindakan kepada kita punya melanin lah dalam badan kita, yang mana dia merencat pengeluaran melanin yang berfungsi untuk memberikan pigmen warna tone kulit badan kita. Tapi sebenarnya itu kenapa kita nak rosakkan fungsi tu? Dan lagi satu, sebenarnya kulit kita ni dia akan macam regenerate new cells lah pada setiap 28 ke 40 hari. Maksudnya sebab tu orang yang cucuk ni dia tak adanya cucuk sekali terus putih selama-lamanya sampai ke tu. Kenapa dia kata macam minggu depan suntik lagi, hujung bulan depan suntik lagi, sebab dia nak kekalkan putih tu. Faham tak? Dia nak kekalkan putih tu, so cucuk lagi. Sebab every 1 month macam tu, kulit kita akan, sel bawah kulit kita akan mati dan digantikan dengan sel kulit baru. Dan lagi satu, Medina dan juga penonton di luar sana. Ramai sedang melihat kita di Facebook. Terima kasih semua. Kalau ada soalan, get ready. Sebenarnya, kulit kita ni yang asal warna ni adalah daripada DNA. DNA ni kita tak boleh ubah. Kita lahir daripada mak ayah kita, atuk nenek semuanya, kita punya DNA ni turun sampai ke kita, warna kulit kita, warna tu lah. Tak boleh nak request, saya nak putih melepak macam orang yang ubah warna kulit tu sebenarnya benda tu sementara je. Dia akan kembali kepada bila kita stop suntik tu, enzim tyrosinase yang menghasilkan melanin ni akan kembali berfungsi seperti biasa, akan memberikan balik warna kulit asal kita. So sebenarnya
benda tu dah lah sementara tapi mendatangkan risiko kesihatan yang lebih besar pula. Ya, betul. Semua orang obses sangat nak cantik, nak putih. Betul Nadia. Kalau kita tengok kan yang membuat rawatan whitening drip dekat mana-mana lokasi kedai dan sebagainya kan. Ialah bila mereka ambil satu rawatan whitening drip ni. Selepas selesai rawatan, orang kata pakar estetik lah kononnya ni akan beritahu kena repeat lagi rawatan this one kan, dan dia pun mula percaya kan untuk dapatkan kesan yang lebih baik. Tapi sebenarnya whitening drip ni tak wujud Dia wujud Dia wujud di Malaysia. disebabkan illegal lah. tapi tak sah dalam klinik kan. Maksudnya tidak mendapat kelulusan. Kenapa kita nak dapatkan kelulusan KKM? KKM adalah badan berautoriti yang nak memastikan keselamatan dan keberkesanan sesuatu produk tu. Kalau dah badan yang berautoriti pun cakap tak lulus, tak dapat nak pastikan keselamatan, kenapalah kita nak buat benda-benda Mudarat, macam betul. ni? Janganlah obses nak putih, tapi obses lah nak dapatkan kulit yang sihat. Itu lebih penting lah daripada nak putih. Okay, kejap lagi kita nak tanyakan juga kalau dah macam whitening drip ni tak boleh, apa lagi yang boleh memutihkan kita? Kejap lagi kita tanya. Lucu-lucu nanti. Kita simpan kejap mungkin. Yang mendengarkan kita di Facebook Live juga, terima kasih. Boleh letak soalan. Assalamualaikum, selamat petang semua. Boleh. Semua. Hai, selamat petang Rida Ida. Okey, kejap lagi kita masuk pada soalan-soalan daripada anda semua. Kita nak tanya juga, walaupun Kementerian KKM kan sudah memberi amaran berkali-kali tentang bahaya menyuntik vitamin C, tapi masih ramai dekat luar sana yang berani ataupun taksub macam tadi Nadia tu ada kongsikan nak juga putihkan kulit kan, dan lebih menakutkan ada antara mereka yang menyuntik vitamin C ni dengan lebih kerap dengan harapan ia berkesan lebih cepat. Mungkin ada Nadia nak komen sikit pasal benda ni sikit. Okay. So seperti yang kita katakan di awal tadi, sekali lagi saya nak tekankan mungkin ada yang baru sahaja masuk sebenarnya. betul. Kementerian Kesihatan Malaysia tidak pernah mendaftarkan produk suntikan vitamin C untuk kegunaan manusia. Kalau ada pun satu sahaja, itu pun untuk penyakit scurvy, iaitu penyakit kekurangan vitamin C yang kritikal lah. Itu pun digunakan untuk diprescribkan oleh doktor lah semasa rawatan. Memang akan disuntik lah vitamin C dalam itu untuk penyakit, itu untuk pesakit yang kritikal lah. Tapi itu sahaja, bukan untuk tujuan kosmetik. Jadi produk yang digunakan secara suntikan ni, macam suntikan whitening drip ni, kita tak boleh nak klasifikasikannya sebagai kosmetik. Sebab ia dah di luar takrifan ataupun definisi kosmetik. Kosmetik tu apa, Melina? Kosmetik bagi saya tu alatan alat kosmetik macam barang makeup je kan. Okey, sebenarnya Eyeshadow, betul kan. Kosmetik ni sebenarnya adalah bahan sediaan yang digunakan pada bahagian luaran badan. Macam krim, lotion, apa-apa yang di luar badan yang kita guna untuk melembapkan, nak mencantikkan makeup. Betul lah tu. Itu hanya luaran badan. Bila kita dah masuk ke elemen suntikan, ia dah jatuh di bawah skop perlu berdaftar sebagai ubat. Okey. Tapi KKM tak dapat nak sahkan ataupun menjamin aspek keselamatan dan kesahihan tuntutan produk-produk skin whitening ni. Dan sehubungan dengan itu, KKM juga tak ada produk suntikan vitamin C yang berdaftar untuk kegunaan manusia lah, macam saya cakap tadi. Okey. So Alright, okay Nadia. Okay, kalau tadi Nadia ada kongsi dengan kita juga. Kalau whitening drip ni akan berikan kesan sebenarnya pada dalaman kita. Terutamanya buah pinggang dan sebagainya. Kita nak tanya jugalah, kalau lah orang lakukan whitening drip ni. Baik. Dah ambil dah sebagainya kan. Mereka nak tahu juga kesan dan juga risiko sampingan yang lain yang mungkin boleh memudaratkan dalam badan diri orang juga. Boleh kongsikan. Baik, kalau ada yang dah Semua dia tanya. Kalau boleh ada yang tanya, bolehkah ia menyebabkan kulit rosak, kerosakan pada abdomen serta boleh berlaku cacat kekal? Okey, baik, kita kongsikan satu persatu. Antaranya yang saya dapat kongsikan, penggunaan vitamin C yang tidak berdaftar dengan dos yang sangat tinggi ni, antara risikonya yang biasa dilaporkan yang pertama sekali jaringan seperti cirit-birit, kemudian sampai ke batu karang dan juga kerosakan buah pinggang. Kenapa? Macam saya cakap tadi, kita membebankan buah pinggang kita nak tapis kepekatan glutathione yang tinggi tadi tu, membebankan. Kita bagi kerja lebih kepada buah pinggang kita untuk menapis bahan ni. Dan vitamin C contohnya akan bertukar bila dah lama duduk dalam buah pinggang, boleh bertukar kepada kristal oksalit yang boleh at the end bertukar menjadi batu karang lah. Okey. Kemudian kalau ada individu tu ada masalah G6PD, pernah dengar kan? Kekurangan enzim G6PD daripada lahir lah. Kekurangan enzim G6PD dalam dia punya DNA.
So individu macam ni pun berisiko untuk mendapat anemia. Maksudnya janganlah sesuka hati je kita ni ada macam ada sakit ke, ada macam faktor-faktor tertentu nak cuba-cuba rawatan ni tanpa dapatkan konsult daripada doktor ataupun orang yang pakar dalam bidang rawatan estetik ni lah. Okey, antara contoh lah yang risiko dan kesan sampingan. Okey, kita nak sentuh sikit pasal kandungan whitening drip ni. Kalau kita pergi, mungkinlah kalau pergi, dia tak bagi tahu pun apa yang disuntik tu. Dia cakap vitamin C, glutathione ni. Kita tak dapat akses kepada details, maklumat apa sebenarnya yang cucuk ni. Tak rasa takut ke kan? Orang-orang yang macam Tapi orang yakin kan? daripada nak putih dia akan buat apa saja. Macam betul ke ni kan? Boleh percaya je orang ni nak suntik dengan dekat persekitaran, macam dekat rumah, atas cushion, dalam bilik kan? Okay, kita tak tahu apa campuran bahan dalam skin whitening agent tu. Contohnya kita risau kalau dicampur dengan bahan seperti hydroquinone, mercury, heavy metal, semua ni bahan-bahan toksik lah. Yang memang KKM pun tak menuliskan untuk tujuan kosmetik ya. Dan penggunaan bahan-bahan berbahaya ni, macam saya cakap tadi lah, daripada Journal of Hazardous Material Advances ada mengeluarkan kenyataan yang kebiasaannya mempunyai half-life yang lama. So bayangkan bahan toksik ni duduk dalam badan tempoh yang lama, banyak efek yang dia boleh berilah sebelum ia dikumuhkan keluar lah. Okey, lepas tu kita sentuh juga kepekatan glutathione tinggi ni membebankan buah pinggang kita nak singkirkan. So lama kelamaan boleh mendapat kerosakan buah pinggang. Okey. Lagi satu saya nak petik kata-kata dari pakar dermatologi Hospital Kuala Lumpur yang mengatakan kalau suntikan glutathione ni kita beri secara berterusan, lama kelamaan boleh menyebabkan hati yang produce glutathione tu dah tak boleh produce dah sebab dia dah dapat sintetik dari luar dan dia sendiri dah macam dah tak mampu nak hasilkan sebab dia dah macam induce daripada luar. So itu antara kesan lah. So antara kesan lain lagi macam embolism udara, iaitu gelembung udara yang boleh masuk ke dalam kita punya vein ataupun arteri salur darah kalau orang dripper, individu yang buat prosedur ni tak mahir, tak menggunakan aseptic teknik yang betul. So terdedah kepada persekitaran yang tak bersih. So berisikolah bila pembentukan gelembung udara tu dalam salur darah boleh menyebabkan gumpalan darah atau sumbat dan boleh membawa maut lah. Okey, sangat bahaya, sangat banyak sebenarnya kan. Kita lepas tengok daripada kesan risiko tu. Ada banyak lagi Melina. Dan saya nak menakutkan orang di luar sana supaya supaya juga kan isu-isu yang pernah terjadi kan tentang betul. Ada satu yang kalau isu lah yang pernah berlaku, pernah tular di TikTok. Pengguna ni berkongsi kesan-kesan yang dialami setelah menggunakan whitening drip ni yang mana ia menyebabkan dia menghidapi kanser sekarang. Itu pun kanser apa tu kalau boleh? Saya tak pasti kanser apa dia buat. Lah. Betul. Itu kita bukanlah kita memang nak menakutkan pengguna di luar sana supaya jangan suka-suka buat prosedur yang tidak mendapat kelulusan KKM. Kalau apa-apa jadi, contohlah kalau kita buat dekat rawatan klinik estetik yang berdaftar, yang betul-betul doktor yang ada lesen yang buat benda ni, kalau apa-apa jadi komplikasi, betul. Mereka tahu, mereka individu yang berkelayakan untuk manage complication lah orang kata. Tapi kalau orang-orang yang dripper yang kita pun tak tahu ni siapa-siapa lah buat dekat dalam rumah, kalau jadi apa-apa macam mana? Betul. Siapa yang nak bertanggungjawab? Okey. Itu dia. Banyak juga yang dikongsikan dengan kita. Dan bukan, memang kena menakutkan kita. Tak siapa lagi kalau nak menakutkan. Kalau anda sendiri dapatkan satu solusi nak putihkan diri anda, tapi sebenarnya memberi kesan yang buruk. Kenapa kita nak memudaratkan diri kita? Banyak cara lain yang sihat yang boleh kita apply. Macam mana kita nak cantikkan diri kita. Tak semestinya putih semata-mata. Kan? Ada banyak cara kita nak cantikkan diri kita. Tapi nak diingatkan sekali lagi kepada semua penonton, whitening drip sebenarnya tak molek. Tidak berdaftar tidak berdaftar. Ingat tu. Tapi sebelum kita nak rehat seketika, saya nak tanya satu soalan lah. Boleh. Whitening drip ni kan, kalau yelah Nadia dan juga tim-tim yang pernah bersama dengan kes ataupun isu ini kan, berapa sebenarnya kos rawatan whitening drip ni kalau dapat kongsikan dengan kita? Kos tu saya tak dapat nak kongsikan sebab mungkin berbeza orang yang provide service tu berbeza. Sebab kadang-kadang dia percaya dengan harga yang tinggi kan sebab yelah boleh putih, bukan mudah. Berbeza lah dari segi orang yang menawarkan perkhidmatan ni.
beautician ke yang tidak berdaftar ni lah. Saya tak boleh nak bagi tahu berapa harga sebab lagipun suntikan ni dia tak buat sekali saja. Dia mesti akan datang dengan package bulan depan datang lagi, minggu depan datang lagi sebab dia nak kekalkan putih tu. Sebab kalau tak cucuk putih nanti kulit kita sendiri memang secara semula jadi akan kembali kepada warna asal. Itu dia perkongsian sikit. Mungkin ada yang nak bertanya tentang yelah berapa kos dan sebagainya kan. Jadi jangan risau pasal kos tu. InsyaAllah nanti kita akan sama-sama kongsikan dengan anda apa lagi kesan dan juga orang kata risiko sekiranya kita melakukan rawatan whitening drip. Kita rehat seketika. Tinggalkan dengan sebarang komen ataupun soalan. Nanti Nadia akan bacakan untuk anda ataupun jawabkan ulasan kepada anda. Tinggalkan anda Radio KPKT, saluran komuniti anda. Jangan ke mana-mana. Tolong belikan makanan sekejap. Jangan risau. Zaman sekarang senang dah. Beli online je. Abang, tolong belikan sayur. Online je. Bang, tolong pergi PBT. Bayarkan cukai taksiran boleh? Bayar cukai taksiran? Hello? Apa kali mandi saya pagi tadi saya mari sini lepas tu saya kena kompor. Saya tak sempat pergi bayar untuk kompor dia naik pejabat. Tolonglah Pak. Minta tolong bayarkan sewa premis saya. Saya tak ada masa nak pergi. Nanti wang saya ganti balik ke Kaumeng lah. Macam mana nak bayar ni? Notifikasi pun dah masuk. Jangan dah lewat dah ni. Kaunter bayaran pun dah nak tutup. Jangan risau, zaman sekarang semua benda dah senang. PBT sekarang dah ada dalam aplikasi Play PBT. Kalau nak muat turun aplikasi pun, hanya perlu pergi ke Play Store ataupun Apple Store. Lepas tu korang type je PBT Pay. Sedang berdaki, sedang mengembara. Siang, malam, jangan risau. Dalam aplikasi PBT Pay, anda boleh membuat pembayaran, cukai taksiran, kompaun, sewaan permis dan bil pelbagai dalam sekelip mata melalui telefon bimbit sahaja. Senang je kan? PBT Pay, perkukuh pendigitalan PBT. Abang, jangan lupa asingkan sampah tu dulu tau. Nak asing-asingkan sampah. Sampah sama je, good. Abang, jangan lupa asingkan sampah tau. Itulah, Abah. Tak asingkan sampah. Patutlah kena asing. Abah, asingkanlah semua ni. Tak asing lagi ni. Masa untuk kita asingkan, bumi pun nak healing kan? Suatu hari, terdapat sekawan anak penyu sedang riang bermain di taman. Lalu, mereka terlihat sekumpulan obor-obor yang cantik. Ekor anak penyu menangkap dan memakan obor-obor itu. Tiba-tiba, ia tercekik dan lemas. Rupa-rupanya, ia adalah beg plastik. Bagi pandangan seekor penyu, ia kelihatan seperti obor-obor. Pencemaran plastik memberikan kesan buruk pada alam sekitar. Setiap penggunaan beg plastik berpotensi memusnahkan kehidupan laut. Jadi, apakah nasib si anak penyu yang comel ini? Oleh itu, jangan gunalah. Hari ini, hampir semua barang dibungkus menggunakan beg plastik. Tahukah anda, Malaysia menghasilkan lebih 3 juta tan sisa pepejal setahun. Sebahagian daripada itu adalah sisa beg plastik.
Proses peruputan plastik mengambil masa lebih 10 hingga 400 tahun untuk dilupuskan. Kesannya menyebabkan pencemaran karbon dan kemusnahan ekosistem. Marilah kita lakukan bersama. Bebaskan dunia dari beg plastik. Jangan gunalah. Across our cities, behind every home, park, and public space, there's a vision in motion. A vision to build a better future. One that's inclusive, sustainable, and people first. KPKT is breathing new life into aging city spaces, turning forgotten areas into thriving, safe, and vibrant communities. Through people-friendly homes and public housing, thousands now have not just a house, but a place to call home. Green spaces bring us together. KPKT's park are built for well-being, inclusive, accessible, and filled with life. With My Kiosk, small traders get big support. Clean, structured kiosks that grow local businesses with dignity. Public toilet matters. Through the BMW standard, KPKT sets a new benchmark. Clean, attractive, and fragrance for all. From homes to parks, from kiosks to toilets, KPKT is building more than just infrastructure. We're building hope for you, for us, for Malaysia. KPKT, together building resilient communities. Stronger together, unity in diversity. Demi Pertiwi. Tenaga semakin berharga. Setiap tindakan kita memberi kesan. Mulakan dengan menetapkan suhu penyaman udara. Manfaatkan kaedah digital dan fleksibel. Matikan peralatan elektrik apabila tidak digunakan. Amalkan gaya hidup sesuai dengan iklim kita. Pilih teknologi cekap tenaga dan mesra alam. Setiap langkah kecil, impak besar. Jimat Tenaga, lindungi masa depan. Bersama kita Jimat Tenaga untuk masa depan negara. Mahkamah dengan ini menjatuhkan hukuman denda sebanyak RM2,000 jika gagal bayar 1 bulan penjara dan sebagai hukuman tambahan, kamu juga diperintahkan menjalani satu perintah khidmat masyarakat selama 12 jam dan perlu diselesaikan dalam tempoh 6 bulan. Aku rasa kalau nasi dah jadi bubur, lemang kau ni dah jadi arang dah, Man. Mak. Man, betul-betul minta maaf dekat Mak. Banyak menyusahkan Mak. Man tak dapat nak bagi duit raya, Mak. Guna duit Mak lagi adalah. Man, minta maaf, Mak. Terpaksa guna duit simpanan keluarga sepanjang sebulan Man tak ada ni. Tak apa, Man. Ambil ni. Allahu Akbar walillahil hamd. Abang, tolong belikan makanan sekejap. Jangan risau. Zaman sekarang senang dah. Beli online je. Abang, tolong belikan sayur. Online je. Abang, tolong pergi PBT, bayarkan cukai taksiran boleh? Bayar cukai taksiran? Hello? Apa? Kali mati saya pagi tadi saya mari sini lepas tu saya kena kompor. Saya tak sempat pergi bayar untuk kompor dia naik pejabat. Tolonglah, Pak. Minta tolong bayarkan sewa premis saya. Saya tak ada masa nak pergi. Nanti wang saya ganti balik. Kau meng lah. Macam mana nak bayar ni? Notifikasi pun dah masuk. Dah lewat dah ni. Kantor bayaran pun dah nak tutup. Jangan risau, zaman sekarang semua benda dah senang. PBT sekarang dah ada dalam aplikasi Play Community. Kalau nak muat turun aplikasi pun, hanya perlu pergi ke Play Store ataupun Apple Store. Lepas tu korang type je PBT Pay. Sedang berdaki, sedang mengembara. Siang, malam, jangan risau. Dalam aplikasi PBT Pay, anda boleh membuat pembayaran, cukai taksiran, kompaun, sewaan permis dan bil pelbagai dalam sekelip mata melalui telefon bimbit sahaja. Senang je kan? PBT Pay, perkukuh pendigitalan PBT.
Abang, jangan lupa asingkan sampah tu dulu tau. Nak asing-asingkan sampah. Sampah sama je, good. Abang, jangan lupa asingkan sampah tau. Itulah Abah. Tak asingkan sampah. Patutlah kena asing. Abah, asingkanlah semua ni. Tak asing lagi ni. Kami di Radio KPKT saluran komuniti anda. Masih lagi bersama dengan saya Medina dan juga panel jemputan kita iaitu Puan Nadiatul Nabilah Sani dalam membicarakan topik whitening drip cucuk nak cantik. Tadi Nadia, Puan Nadia ada kongsikan dengan kita tentang apa itu whitening drip. Apa kesan whitening drip sekiranya kita ambil. Tapi telah terbukti, Nadia kongsikan dengan kita semua kan, tadi kalau masih bersama dengan kita, sebenarnya ia memberi kesan buruk lah kepada kita, dan KKM sendiri tak pernah keluarkan tentang rawatan whitening drip ni. Betul ya Nadia? Betul. Dan untuk kalau sesiapa yang baru sahaja menyertai kita, suka untuk kita kongsikan sekali lagi bahawa pihak berkuasa kawalan dadah Kementerian Kesihatan Malaysia tidak pernah mendaftarkan sebarang produk suntikan vitamin C untuk tujuan kegunaan manusia. Jadi yang ada di pasaran di luar sana adalah tidak berdaftar. Jadilah pengguna yang bijak. Jangan dapatkan rawatan whitening drip ini untuk nak putih lah. Okey, itu pesan siap-siap pesanan manja untuk mungkin anda yang baru saja masuk kan. Ya, okey. Tadi kita nak tanyakan juga, kita nak bacakan soalan daripada Jamie. Oh, lama Jamie Yahya. Kan? Whitening drip ni selamat ke? Boleh ke ia menyebabkan kulit rosak atau kerosakan pada abdomen atau perut kita lah kan? Serta boleh berlaku cacat kekal. Boleh ke berlaku baik. semua tu? Terima kasih kepada yang bertanya. Tadi awal tadi pun kita ada kongsikan sedikit antara kesan sampingan yang biasa dilaporkan dengan suntikan dos vitamin C yang tinggi, antaranya boleh lead kepada batu karang. Kemudian kerosakan buah pinggang, toxicity saraf, kerosakan hati dan banyak lagi. Antara lain yang boleh saya kongsikan seperti bengkak, merah-merah, demam, bengkak pada tempat suntikan. Yalah, macam kita cakap kalau orang yang tidak mahir, individu yang tidak ada kelayakan yang buat prosedur ni kan. Antara lain bila persekitaran tu tidak bersih, risiko jangkitan tu pun tinggi. Kalau suntikan tu sendiri dah tercemar contohnya, yalah buat dekat kawasan yang tidak sterile, kita risau jangkitan kuman ataupun penyakit berjangkit, contohnya hepatitis dan juga HIV. Disebabkan mungkin berkongsi suntikan, kita tak tahu kan. Dan kalau melibatkan keseluruhan aliran darah dalam badan kita, boleh menyebabkan septisemia, iaitu keracunan darah yang boleh menyebabkan komplikasi jangkitan dan akhir sekali boleh membahayakan nyawa lah. Antara lain salur darah kita juga boleh menjadi keras sebab suntikan ni macam kita cakap tadi, dia tak kekal. Jadi orang akan kembali datang nak cucuk lagi di kawasan yang sama banyak kali sehingga meninggalkan parut dan menjejaskan aliran darah di kawasan tersebut lah. Dan ini adalah tidak bagus. Kenapa? Kita risau sekiranya berlaku sebarang kecemasan. Contohnya kalau berlaku pendarahan, kemalangan, aksiden ataupun nak bersalin. Semua kalau ada komplikasi, ada pendarahan berlaku, so doktor, pihak yang merawat perlu memberi ubat dengan segera melalui suntikan. Dan suntikan ni biasanya kita bagi dekat lengan, nak sampai terus kepada saluran darah. Tapi bila orang tu dah banyak kali kena cucuk, so dah saluran darahnya pun dah sempit, berparut dan tak boleh nak cucuk dekat lengan, terpaksa pergi cari alternatif lain yang lebih berbahaya lah, saluran-saluran utama darah yang lebih berbahaya lah, macam dekat peha ke, dekat dada ke. Jadi risiko nak kena jangkitan dan komplikasi tu lagi tinggi. So itulah yang kita risau. Macam yang saya kongsikan tadi juga, memang ada pun kalau tengok dekat TikTok, memang ada pengguna yang kongsikan mendapat kanser daripada suntikan vitamin C ini. Nampak tak tu, banyak sebenarnya kesan dan juga risiko kalau kita meneruskan juga rawatan whitening drip ini. Dan kita nak tanyakan lagi kan, whitening drip ni sering dipromosikan ataupun banyaklah kalau kita scroll dekat media sosial kan. Kalau kita search saja nak putih, dia akan keluar macam-macam kan, tempat dan sebagainya. Yang kita ni pun tak kisahlah kan, janji putih kan, teruskan juga rawatan tu. Jadi ini dikatakan sebahagian daripada rawatan estetik.
Kan? Apakah yang perlu diketahui juga Nat oleh orang ramai sebelum mendapatkan rawatan estetik seperti ini? Okey. Jadi orang ramai perlu faham bahawa rawatan estetik ni merupakan bidang amalan perubatan yang mana yang melibatkan prosedur seperti invasive, minimally invasive dan juga non-invasive. Maksudnya di sini invasive ni adalah prosedur yang memasukkan bahan ke dalam lapisan kulit lah. Prosedur masukkan sama ada melalui suntikan atau hirisan, apa-apa saja jenis suntikan yang masuk dalam kulit dia jatuh bawah invasive, prosedur invasive. Dan prosedur ini tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya oleh individu yang tidak mempunyai kelayakan perubatan. Okey. Jadi hanya doktor yang berkelayakan dan mempunyai kelulusan dalam bidang berkaitan sahaja yang dibenarkan. Mereka kena ada LCP, Letter of Credentialing and Privileging, untuk melakukan rawatan estetik ni. Jadi kan ada banyak dekat luar sana kan, whitening drip ni orang boleh buat dekat hotel lah, dekat spa, dekat mana, dari kereta, semua tu. Oh, kereta pun ada ya? Ya, ada. Sebab benda tu orang kata macam nak cepat kan? Nak cepat. Jadi kita kat mana-mana pun boleh. Pengguna kena bijak lah, takkanlah nak buat prosedur macam ni, suntik masuk benda dalam badan kita, nak buat dekat tempat-tempat yang tak bersih macam ni. Jadi nak kongsikan kepada pendengar dan penonton, sebelum mendapatkan sebarang rawatan estetik, kita disarankan untuk mengamalkan prinsip 3P. Ada 3P. Okay? P yang pertama adalah prosedur. Okay? Jadi kita kena ambil tahu prosedur apa yang nak dijalankan. Prosedur apa ni nak buat dekat badan kita ni. Kita kena faham apa risiko, apa manfaat prosedur ni. Itu P yang pertama. P yang kedua adalah pengamal perubatan, iaitu doktor lah. Okey, pastikan rawatan yang dilakukan ni adalah oleh doktor yang berdaftar dengan Majlis Perubatan Malaysia dan juga mempunyai kelayakan dalam bidang rawatan, bidang perubatan estetik ni. Macam yang saya cakap tadi lah. Dan kalau pergi dekat laman web KKM pun, laman web rasmi KKM, scroll dekat bahagian saya orang awam, dekat bawah tu ada info untuk dapatkan premis-premis klinik ataupun hospital yang berdaftar lah. Yang untuk dapatkan rawatan estetik. Okay. Menarik tu info tambahan untuk anda kalau ada nak buat rawatan. Pastikan dapat info yang sahih dulu. Okay, 3P kan. So tadi prosedur, pengamal perubatan. Satu P lagi adalah premis. Okay. Pastikan prosedur yang dijalankan tu adalah di premis yang berdaftar di klinik atau hospital. Janganlah nak buat dekat hotel ke, dekat rumah ke, kan, dekat tempat-tempat yang kita tak pasti kebersihannya. Okey. Dan lagi sekali saya nak ingatkan kepada pengguna di luar sana, janganlah mudah terpedaya dengan iklan-iklan yang cakap boleh putih secepat sehari lah, 3 hari lah, cucuk-cucuk balik rumah dah boleh putih lah. Janganlah senang sangat nak percaya benda-benda macam tu. Sekarang kan dah ada internet di hujung jari. Cuba kaji lebih sikit, baca lebih sikit. Jangan simply nak percaya testimoni boleh putih. Janganlah obses sangat nak putih. Kita kena obses nak kulit yang sihat. Ya, betul. Sebenarnya putih pun tak menunjukkan ataupun melambangkan kita ni sihat. Kan? Tak semestinya juga kan. Jadi yang penting kita fokus pada nak sihat pada kulit kita. Jadi kita nak tanyakan jugalah kan, tadi saya setuju juga dengan Nat dengan Nadia berkaitan dengan 3P tadi, prosedur, pengamal perubatan dan juga premis. Kadang-kadang kita pergi je macam okey, berserah saja. Sedangkan sebenarnya kita perlu jadi yang lebih bijak. Untuk kita study sedikit kan sebelum kita meneruskan rawatan atau apa sahaja yang kita usahakan untuk itu kan. Okay, jadi kita nak tanya juga, kecantikan itu adalah subjektif. Namun tidak dinafikan bahawa kulit yang cerah adalah sesuatu yang didambakan oleh ramai golongan wanita. Tapi sebenarnya lelaki pun ada juga kan. Mentaliti itu ataupun mindset itu masih sama dan tetap ada, iaitu kulit cerah dianggap lebih cantik. Apakah tip ataupun panduan kepada para pengguna yang mendambakan untuk memiliki kulit yang lebih cerah kalau whitening drip ni tak boleh diteruskan? Baik. Kita kan, saya nak menyeru orang ramai yang mendengar ni, jangan ada mindset ataupun pegangan yang kata cantik ni mesti putih. Bukan macam tu. Sebenarnya cantik ni adalah kulit yang sihat.
Ya, kulit yang sihat tu yang lebih penting daripada kulit putih. Okey. So antara kita kenalah sentiasa rasa macam curiga. Betul ke kan? Takkanlah sehari je dah boleh putih. Kena sentiasa question sebelum buat apa-apa keputusan. Okey, antara tip yang saya boleh kongsikan, pertama sekali mestilah kena berhati-hati semasa mendapatkan rawatan ataupun khidmat nasihat kecantikan ni. Dan kalau ada disyorkan pun produk-produk ni kan, ada mungkin kawan-kawan ke syorkan ataupun kononnya beautician tu dekat spa tu cakap guna produk ni, pastikan berdaftar dululah. Okey, berdaftar. Kemudian elakkan juga sebarang produk dengan tuntutan yang melampau, overclaim lah. Sebab kita risau tuntutan-tuntutan melampau ni biasanya dicampurkan dengan bahan-bahan terlarang yang macam kita sebutkan awal tadi lah. Seterusnya, nasihat saya, tips kepada orang di luar sana, baca dengan teliti maklumat ataupun di sisi pembungkusan produk tersebut lah. Baca dengan detail, ikut arahan apa yang dinyatakan. So kena ingat, kalau lagi sikit detail yang dia letak dekat situ menunjukkan data keselamatan pun semakin kurang lah. Boleh ke percaya macam tak ada maklumat apa, simply kita nak ambil kan. So kita dia, kan? jadilah pengguna, dah 2026 jadilah pengguna yang bijak. Study dulu sebelum nak ambil apa-apa. Okay? So kalau memang nak dapatkan, memang Mat, saya memang nak cantik ni, boleh dapatkan khidmat nasihat daripada profesional kesihatan yang betul, ya, iaitu pakar kulit, pakar perubatan yang rawatan estetik yang saya mention sebelum ni lah, yang berdaftar, ada lesen untuk melakukan rawatan estetik tu. Okey, lagi sekali samalah, jangan mudah terpelayan iklan, dan juga antara tips lain adalah pakai sunscreen lah, pelindung matahari. Sebab memang sinaran matahari memang ada ultra ungu, UVA, UVB yang boleh merosakkan kulit. So pakai sunscreen, pakai topi ke, payung ke, jangan terlalu terdedah kepada matahari jugalah. Okay, so itu antara tipsnya lah. Antara tipsnya, jangan lupa pakai sunscreen kat luar kan. Ada orang kata tak payah pakai sunscreen. Zaman dulu-dulu tu tak ada sunscreen. Tapi kenapa kita kena pakai sunscreen tu? Kalau nak sebut orang dulu-dulu, orang sekarang, orang dulu-dulu tak macam orang sekarang, sebab kita tak tahu orang dulu tak ada teknologi. Semua orang boleh bercakap di social media. Orang dulu tak ada benda-benda tu. So kita tak tahu. Mungkin dulu-dulu pun banyak je kes-kes ke kan. Tapi sekarang kita dah ada kajian. Jadi benda tu semakin banyak. So kita ikutlah apa yang ahlinya. Macam tu. Itu dia pesanan. Itu baru tips untuk anda. Jadi catat tadi kan. Yang penting berhati-hati dan juga elakkan kita orang kata terlalu hype dengan produk. Sedangkan dalam tu ada bahan ataupun kandungan yang terlarang oleh KKM sendiri kan. Jadi insyaAllah dengan segala yang dikongsikan oleh Nadia ini sedikit sebanyak memberikan peringatan kepada kita lah sebelum apa-apa yang kita nak buat tu. Fikir dulu. Okey Nadia, mungkin nak kongsikan juga kepada mereka, penonton kita dan juga pendengar kita Radio KPKT, nasihat dan juga pesanan akhir. Mungkin Puan Nadia nak kongsikan dengan kita tentang topik yang kita bincangkan hari ini, whitening drip cucuk nak cantik. Sekejap saja dah nak ke penghujung. Mungkin ada nak kongsikan lagi dengan kan? mereka. Okay. Jadi sebagai kesimpulan dan nasihat untuk orang ramai yang sedang mendengar, kita kena faham yang rawatan pemutihan kulit secara drip ni lebih banyak membawa kepada risiko mudarat lah berbanding dengan manfaat. Jadi yang pertama sekali, jangan mudah terpengaruh dengan iklan dan testimoni di luar sana yang cakap boleh putih dalam masa yang singkat. Okay, fikirkan kita punya risiko dan juga manfaat lah daripada sesuatu produk. Kemudian tips sihat, amalkanlah diet yang seimbang, makan makanan yang berkhasiat, sebab apa yang kita ambil tu refleks di luar badan kita lah. Okay. Kemudian minum air secukupnya, pastikan badan kita hydrate secukupnya lah. Okey, menjadikan kulit kita tak kusam, lembap kan. Minum air banyak. Kemudian amalkan juga bersihkan muka untuk buang sel-sel kulit mati. Okey, rajin-rajin cuci muka, dan last sekali amalkanlah gaya hidup yang sihat. Janganlah nak semua benda nak cepat, nak putih cepat, nak kurus cepat. Tolonglah ikut laluan yang betul. Jangan ambil sebarang produk lagi pun tidak berdaftar kan.
Dan akhir sekali mungkin saya boleh kongsikan orang awam di luar sana sekiranya terdapat sebarang persoalan mengenai ubat-ubatan, boleh sahaja hubungi Pusat Talian Farmasi Kebangsaan di talian 1-800-88-6722. Talian bebas tol 8 hingga 5 petang. Kalau ada sebarang soalan lah, akan ada pegawai farmasi yang menjawab soalan-soalan anda. Dan boleh juga follow kami di social media, kenali ubat anda, Instagram, TikTok dan Facebook untuk dapatkan informasi dan hebahan terkini. Okey, akhir kata jangan terpengaruh dengan suntikan whitening drip. Okey, itu sahaja. Itu dia Puan Nadia kongsikan dengan kita dengan penuh orang kata padat infonya dengan kita harapkan awareness ini dapat kita cakna bersama-sama, insyaAllah. Itu dia. Terima kasih Puan Nadia kerana sudi bersama dengan kita di sini. Yelah, bagi saya kita memang nak cantik cepat kan, nak nampak putih mulus. Tapi ingat, apa yang kita ambil tu fikirkan dulu apa kesannya sekiranya kalau kita ambil. Buat study dulu. InsyaAllah semuanya baik-baik sahaja dalam diri kita. Terima kasih Puan Nadia sekali lagi. Puan Nadia merupakan pegawai farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan kita nak ingatkan pada anda, kalau nak bertanyakan lagi, talian sentiasa dibuka dan terus ikuti kenali ubat anda. Banyak info-info dan juga fakta-fakta yang bakal dikongsikan dan bolehlah tengok kat situ. Siap-siap, okey? Alright, insyaAllah terima kasih semua yang sudi bersama dengan kita. Dan ramai juga di Facebook. Terima kasih. Komen-komen anda semua memberikan inspirasi dan juga sokongan kepada kita. Afiza, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kepada yang lain, hadir. Ramai hadirnya sebab topik menarik. Ada yang kata good topik. Daripada kalau saya boleh bacakan good topic. Siapa di talian? Meswaran Balasubramaniam. Thank you so much kerana sudi bersama dengan kita. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada masa yang akan datang dengan topik yang menarik. Dan juga jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami di Radio KP, saluran komuniti anda. Assalamualaikum.